Hari ni kita nak collect kita punya hadiah daripada Acqua di Parma, ADP. So Acqua di Parma ni, dia adalah brand daripada Itali. And then diorang banyak scent profile yang menarik juga. Maybe dia macam kurang famous antara perfume lovers dekat Malaysia, especially among the ladies. But ADP ni antara brand yang I rasa macam interesting to explore. Dia ada banyak line up. And then you guys, I love the candles juga. Have you tried the candles? Cuba tak? Tak. Candles ni sedap. Nanti I review kan kalau I cuba. So ni sejarah dia. So dia created tahun 1916. So dia orang suka buat unique masterpiece gitu. Dan kan kalau you tengok sini, kat sini adalah dia orang punya macam yang iconic, I think. Ni ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Buongiorno. You tahu tak apa maksud buongiorno? No. Maksudnya hi. Jawa pun ada juga. Wow. Hi maksudnya hi dalam bahasa Itali. Buongiorno. Boleh cari si Sandra kalau datang ADP. Gitu. I dapat buongiorno Baru cakap tadi, baru cakap. tadi. Ni apa? Actually yang ni dia perfume, Mhm. dia parfum warna. Thank you. Wow. Gitu kan? Drama tak? Kita dah settle dah dengan kita punya hadiah from Acqua di Parma. Nanti I buat review and video unboxing, okay?